sajak, tapi cikgu akan khususkan kita akan belajar tentang gaya bahasa. Siapa tahu gaya bahasa itu apa? Gaya bahasa, keindahan. Unsur keindahan bahasa. Jadi hari ini kita akan belajar dua sahaja gaya bahasa, iaitu gaya bahasa pembandingan dan gaya bahasa pengulangan. Siapa boleh bagi tahu cikgu apa yang terkandung dalam gaya bahasa pengulangan? Gaya bahasa Asonasi dia dulu. Asonasi. Lagi? Aliterasi. Aliterasi. Anafora. Anafora. Repetisi. 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 Banyak. Tapi yang selalu jadi masalah pelajar, masalah kamu semua ni adalah gaya bahasa perbandingan. Siapa boleh bagi tahu cikgu ada berapa gaya bahasa perbandingan? 5. Ada 5. Satu lagi? Lagi? 4. 4. Berikan cikgu contoh, satu contoh. Metafora. Hyperbola. Hyperbola. Metafora. Metafora. Personifikasi. Personifikasi. Senilai. Senilai. Okey. Baiklah. Okey, jadi hari ni kita akan mengajar sajak teka. Sajak apa? Sajak tentang apa? Kalau kamu dapat fikir. Ikan teromba. Ikan terubur. Tak tahu. Okey, hari ni kita akan belajar sajak tentang mencintai tanah ini. Berkaitan dengan tanah lah. Bagaimana kita berbakti kepada tanah. Tak apa, tak apa. Lawa tu sendiri. Ni tulisan anak cikgu. Dari cikgu buat kan? Kan? Ni cikgu masak kat dapur. Apa itu? Okey. Cikgu ambil petikan kan dalam dari yang kat 2 dari sajak mencintai tanah ini. Okey. Sejarah Pertiwi masih cermat tersimpan dalam album purbanya. Ngilu hiris cungkam penjajah berganti silih mencakap sukma ibunda. Hari ini pun terasa lagi akan pedih sial. Okey, apa yang kamu nampak ni jelaslah mengatakan bahawa lebih sajak rangkap kedua ni lebih bermaksud pada bagaimana kita berbakti kepada tanah dan janganlah kita merosakkan tanah kita ni dari segi kepalakan dan apa-apa. Jadi yang cikgu mulakan ni, siapa boleh bagi tahu? Ni gaya bahasa perbandingan apa? Album purba. Saya rasa metafora. Metafora, betul. Kenapa metafora itu? Metafora. Sebab kenapa? Metafora dapat didefinisikan sebagai gaya bahasa perbandingan yang menggunakan konkret dan abstrak. Bagaimana kita nak tahu konkret dan abstrak? Apa itu konkret dan abstrak? Konkret merupakan benda yang kita boleh nampak, kita boleh lihat, kita boleh sentuh. Manakala abstrak benda yang kita tak nampak, macam kenangan, rindu dan sebagainya. Jadi dalam album kita boleh nampak. Album gambar. Purbanya kita tak nampak zaman dulu. Jadinya ialah sebutilah ini merupakan metafora. Okey. Satu. Yang kedua, mencakap semua. Gaya bahasa perbandingan apa? Hyperbola. Kenapa boleh cakap hyperbola? Dia over. Kat mana dia over? Betul, mencakap. Sukma ni diri kita. Naluri kita, jiwa kita mencakap. Oh, lebih mencakap. Cakap ni. Hyperbola. Okey. Jadi di sini cikgu nak tanya kamu tentang gaya bahasa pengulangan. Berikan cikgu satu contoh gaya bahasa pengulangan. Asonasi. Asonasi vokal A. Jadi dalam sajak ni kita kena cari baris yang mengandungi banyak vokal A. Jadi kita tengok sejarah 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi ini boleh dikategorikan sebagai asonasi. Sebab dalam SPM lebih elok kita mengambil vokal
yang mengandungi paling minimum 4 abjad. Jadi jika ada 5 terus dia ambil asonansi. Cakap terus gaya bahasa asonansi iaitu pengulangan bunyi vokal. Contohnya vokal A dalam rangkap kedua baris 1. Bagilah contoh. Okey, seterusnya gaya bahasa aliterasi. Apa yang anda semua faham tentang gaya bahasa aliterasi? Ada pengulangan huruf konsonan. Okey, pengulangan huruf konsonan. Jadinya pengulangan huruf konsonan adalah huruf yang selain daripada vokal. Lain daripada vokal. Berikan contoh kepada cikgu berdasarkan kita nak ambil huruf apa? Adakah nak ambil huruf N? Adakah nak ambil A. huruf A? Baris tu apa? Baris yang pertama. Baris yang pertama. Sejarah per 3, 4. 1, 2, 3, 4. Apa ni? Kan? 1, 2, 2. Elakkan. 1, 1. Okey, ambil lah. Kita ambil bagi pertama sebab apa? Sebab dia dah ada 4. Apa yang cikgu cakap ni adalah minimum kita perlu ada 4 huruf abjad. Jadinya bila dalam SPM nanti kamu kena tulis gaya bahasa pengulangan gaya bahasa aliterasi iaitu pengulangan bunyi konsonan. Iaitu contohnya pengulangan huruf huruf A dalam baris pertama rangkap kedua. Bagilah contohnya sejarah Pertiwi. Lepas tu kamu semua gariskan. Okey? Faham?